Okey adik-adik, seterusnya sifir 38. Okey, dalam sifir 38 ni kita memerlukan sifir 3 dan sifir 8. Kita buat sifir 3 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sifar, sifar, sifar. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Masukkan dalam kotak. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Dan seterusnya 30. Sifir 8, sifar 2, 4, 6, 8. Sifar 2, 4, 6, 8. Sifar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita buat kotak merah. Kotak merah ni adik-adik kena tambah 2 angka dalam kotak merah ni ya. Kita buat dulu kotak merah. Okey, dalam kotak merah ni adik-adik perlu tambah. Kita tulis tambah sampai habis. Okey, 3 tambah sifar 3, 8 tulis, 6 tambah 1 7, 6 tulis balik, 9 tambah 2 11, 4 kat belakang. 2 tambah 3 5, 2 kat belakang, 1 kat depan tulis balik. 5 tambah 4 9, sifar kat belakang, 1 tulis balik. 8 tambah 4 12. Okey, 12 2, 1 tambah 1 2. 8 kat belakang. 1 tambah 5 6, 2 6 kat belakang. 4 tambah 6 10, 1 tambah 2 3, 4 kat belakang. 7 tambah 7 14, 1 tambah 2 3, 2 kat belakang. 3 8 sifar 380. Siap.